you. Hi, Assalamualaikum semua orang. Kamran Nasim here. I hope you are in a good mood today because it's a good day to have a good day. So, hari ni kembali lagi kita di segmen Creepy. And kali ni Kamal nak bawa korang dekat satu tempat yang jauh dari sini. Apa yang membuatkan Kamal tertarik nak tahu pasal tempat yang berhantu ni adalah disebabkan VTT ni agak viral dekat TikTok. So tempat ni bukan sahaja terkenal di Jepun, tapi jadi antara lokasi yang paling menyeramkan di dunia tau. Dan bukan sebab tempat ni ada roller coaster ke, bukan sebab ada theme park ke, tapi sebab tempat ni adalah tempat di mana sejak puluhan tahun dulu, ratusan malah ada yang kata ribuan nyawa terhenti di sini. Dan kita akan selam kisah-kisah seram dan misteri daripada sebuah hutan yang digelar The Sea of Trees, tapi lebih dikenali dunia sebagai Aokigahara Forest, atau dengan nama yang lagi dark side-nya adalah The Suicide Forest. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. So, Aokigahara ni terletak di Prefecture Yamanashi di barat laut kaki Gunung Fuji dengan keluasan lebih kurang 35 km persegi. Kalau dari luar korang nampak macam typical hutan Jepun lah, pokok-pokok tinggi, lumut hijau tebal, tanah berbatu-batu lava. Sebab memang kawasan ni terbentuk daripada lava letusan Gunung Fuji lebih 1000 tahun dulu tau. Tapi, once korang melangkah masuk ke dalam, suasana dia terus berubah. Apa yang buatkan Aokigahara ni lain daripada mana-mana hutan dekat dunia ni adalah kesunyian dia yang luar biasa. Bayangkan, korang masuk hutan tapi tak ada bunyi burung, tak ada bunyi angin tiup dedaun, tak ada bunyi cengkerik. Malah orang-orang yang pernah masuk hutan ni cakap, korang boleh dengar bunyi degupan jantung sendiri weh. Dan semua ni disebabkan oleh kepadatan pokok-pokok, akar-akar yang berselirat dalam hutan tu. Dan juga tanah yang terbentuk dari lava Gunung Fuji ribuan tahun dulu. Dia menyerap bunyi macam span. Seolah-olah bunyi tu semua ditelan oleh hutan tu sendiri. Tapi yang lebih menakutkan lagi bukan sekadar kesunyian tau. Sejak tahun 1950-an, Aokigahara ni menjadi lokasi pilihan untuk orang yang dah hilang harapan. Macam senang cerita nak tamatkan hidup dia lah. Dalam satu hutan, pernah direkodkan lebih daripada 100 kes bunuh diri berlaku dekat situ. Sampaikan government Jepun sendiri pun pernah stop announce statistik rasmi sebabkan terlalu tinggi kesnya. Takut makin ramai ikut lah kan. Jadi pihak berkuasa, korang bayangkan pihak berkuasa siap letak papan tanda dekat entrance hutan tu. Your life is a precious gift from your parents. Think of your family, you are not alone. Oh my god, benda ni macam sangat-sangat rare untuk kita nampak secara rasminya di tepi-tepi jalan raya kan. Tapi korang, hutan ni tetap jadi magnet. Macam seolah-olah ada something yang dark, something yang gelap menarik manusia ke dalam hutan tersebut. Tapi apa puncanya? So, ada teori yang kata semuanya bermula dari novel tahun 1960-an yang bertajuk Kuroi Jukai oleh Seicho Matsumoto. Sorry kalau kamu salah pronounce. So, dalam novel tu kan, watak utama pilih untuk mati di Aokigahara ni. Tapi, kalau korek lagi dalam kan, rupanya ada kisah gelap hutan ni memang dah lama wujud. Penduduk tempatan percaya yang roh-roh orang mati dalam hutan ni tak pernah tenang dan diorang panggil yurei ataupun roh yang penuh dendam, tak tenteram, especially roh orang yang mati bunuh diri lah ataupun mati tak sempurna. So dalam kepercayaan Jepun korang, roh macam ni kan akan terus berkeliaran di tempat mana diorang mati. So diorang akan menunggu ataupun menarik orang lain untuk ikut nasib diorang.
Ada juga kisah amalan ubah sutih di mana orang tua yang dianggap beban akan ditinggalkan di tengah hutan untuk mati perlahan-lahan. Semua ni buat Aokigahara bukan sekadar seram tapi penuh dengan sejarah kematian, kehilangan dan bisikan-bisikan yang tak pernah berhenti. Tapi korang tahu tak, kisah seram dalam Aokigahara ni bukan sekadar orang kata folklore kan, apa panggil macam cerita-cerita rakyat, tapi ramai juga yang dah pernah masuk ke dalam dan keluar dengan pengalaman yang diorang tak boleh lupakan. Ada yang kata diorang nampak kelibat putih melintas depan mata, ada juga yang dengar macam bisikan halus dekat telinga padahal dia masuk sorang-sorang, dan ada juga yang tak pernah keluar semula ya. Salah satu kisah paling famous daripada pengalaman seorang YouTuber Jepun bernama Junji San. So Junji ni korang, dia suka buat video solo, macam pergi camping dekat satu tempat yang terpencil. Dan satu hari ni dia decide untuk challenge diri dia sendiri untuk masuk ke Aokigahara ni sorang-sorang dan dia record segala benda yang berlaku. Jadi dia bawa lah kamera, torchlight, makanan secukupnya dan dia buat plan nak bermalam dalam hutan tu. Mula-mula everything goes normal, tapi bila masuk malam, suasana terus berubah. Dalam rakaman video dia, bunyi desiran daun tiba-tiba hilang dan Junji mula cakap dalam video, "Aku rasa ada sesuatu yang perhatikan aku." Kemudian dalam video tu memang jelas gila dengar bunyi tapak kaki, seolah-olah macam ada orang lain yang jalan selari dengan dia tau. So Junji ni suluh lah torchlight dia tu kiri kanan kan, tak ada sesiapa, tapi bunyi tu masih ada. So dia cubalah ignore je kan, tapi lebih jauh dia berjalan, makin kuat bunyi tu, macam ada benda yang ikut dekat belakang dia. Kadang-kadang bunyi macam orang tengah tarik nafas panjang, betul-betul dekat telinga. So Junji panik, tapi dia cuba nak stay cool sebab dia nak habiskan recording dia kan. Tiba-tiba dia nampak something tergantung antara pokok. Tapi sama-sama tau, dia macam kain putih yang panjang, macam pakaian orang Jepun yang dulu-dulu, pakaian Jepun lama. Dan bila dia suluh, benda tu hilang weh. Dan rakaman tu berhenti sebelum dia lari keluar, termengah-mengah sambil dia cakap dia janji dia takkan masuk Aokigahara lagi. Dan video tu viral. Tapi yang peliknya, seminggu selepas tu Junji update dekat channel dia yang dia mimpi benda yang sama berulang kali setiap malam, iaitu bayangan putih, bunyi bisikan dan suara minta tolong. Kiranya dia diganggu lah weh. Dan itu baru satu kisah babe. Sebab sebenarnya ada banyak lagi cerita daripada sukarelawan yang buat rondaan, daripada pendaki-pendaki sampaikan polis sendiri yang pernah terserempak dengan benda-benda pelik masa diorang nak cari mayat dalam hutan tu. Tapi korang nak tahu lagi tak kisah sebenar daripada orang Jepun yang pernah masuk, sesat dan alami gangguan dalam Aokigahara ni sampai dia hampir tak jumpa jalan keluar? Kalau korang nak dengar, stay sampai habis. Kisah yang kedua ni mengisahkan tentang seorang lelaki Jepun, memang dia warga negara Jepun, bernama Ryu, bukan nama sebenar lah. So Ryu ni seorang lelaki yang berusia 35 tahun dan dia mengalami tekanan yang sungguh dahsyat dalam hidup dia disebabkan kehilangan pekerjaan dan masalah peribadi yang bertubi-tubi lah. So korang bayangkan dalam keadaan dia pressure, tertekan, depressed, dia putuskan untuk mengasingkan diri dia dan dia nak cari ketenangan dekat mana lagi? Dekat hutan Aokigahara lah korang. So memang hutan tu terkenal dengan suasana yang sunyi dan menenangkan, mendamaikan. Jadi satu hari, masa tu pagi tau, mendung je. Jadi Ryu masuk dalam hutan tu dengan harapan dia dapat merenung kejap lah kan. Dia nak mencari penyelesaian kepada masalah-masalah dia. Jadi dia pun bawa lah bekalan makanan dan juga minuman yang mencukupi untuk beberapa hari dia nak stay dalam hutan tu. Serta tali sebagai penanda jalan, penanda laluan untuk pastikan yang dia tak tersesat. Tapi lepas beberapa jam berjalan dan merenung nasib dia kan, Ryu ni mula sedar yang sebenarnya dia memang dah sesat.
Hutan Aokigahara ni korang terkenal dengan pokok-pokok yang tumbuh rapat dan rimbun tau. Dan menyebabkan cahaya matahari susah nak tembus lantai hutan. So keadaan ni memang dah jadikan suasana dalam hutan tu gelap dan menakutkan, walaupun pada waktu siang. Selain tu, tanah hutan tu juga kaya dengan besi magnetik dan dikatakan boleh mengganggu peralatan navigasi macam kompas, GPS, dan sukarkan lagi usaha Ryu ni untuk cari jalan keluar. So masa dia tengah mencari jalan keluar tu kan, Ryu dah start alami kejadian-kejadian yang pelik, which is dia dah start dengar bunyi bisikan halus yang memanggil nama dia, walaupun tak ada sesiapa dekat sekeliling dia. Bayangan kelibat manusia ada dekat celah-celah pokok dia ternampak, tapi bila dia mendekati bayangan tu tak ada apa-apa pun kat sana. Dan juga rasa macam diperhatikan sepanjang di dalam hutan tu. Itulah yang membuatkan dia ni rasa semakin cemas dan takut. Bekalan makanan dengan minuman Ryu pun semakin berkurangan dan dia dah mula rasa lemah. Dia dah rasa macam hilang harapan lah kan. Dan dia memang menyesal sangat keputusan dia untuk masuk dalam hutan tersebut tanpa bagi tahu sesiapa ya. Setelah beberapa hari dia tersesat, Ryu akhirnya ditemui oleh pasukan sukarelawan yang menjalankan rondaan dekat hutan tu. Wah, nasib baik ada pasukan macam ni kan. Dia memang sukarelawan untuk cari orang-orang yang macam ni kot. Dan dia dibawa keluar dalam keadaan yang lemah dan juga trauma. Tapi bersyukurlah sebab dia masih hidup kan. So, kisah Ryu ni memang jadi peringatan tentang bahayanya memasuki hutan Aokigahara ni tanpa persediaan yang mencukupi dan tanpa bagi tahu sesiapa. Hutan ni bukan sahaja terkenal dengan kes bunuh diri, tapi juga dengan keadaan dia yang boleh menyebabkan seseorang mudah tersesat dan mengalami gangguan emosi. So, pihak berkuasa Jepun pun dah ambil macam-macam langkah korang untuk kurangkan insiden dekat dalam hutan ni. Diorang dah cuba untuk pasang papan tanda dengan mesej-mesej pencegahan, dan juga diorang buat juga rondaan berkala oleh pasukan polis dan sukarelawan. So kita akan teruskan dengan satu lagi kisah yang dikaitkan dengan hutan Aokigahara dekat Jepun ni. Dan kisah ni melibatkan tentang pengalaman seorang pengarah filem Jepun, Takimoto Tomoyuki, semasa dia menjalankan penggambaran filem bertajuk Yukai. Macam Cina je, Chiukai, iaitu laut pokok di belakang gunung Fuji. Memang berkisahkan tentang 4 individu yang memutuskan untuk membunuh diri di hutan tersebut. Kenapa dia buat cerita tu? Ya Allah. So korang mesti nak tahu kan? Let's go. So masa dia nak cari lokasi yang sesuai untuk penggambaran filem dia, Takimoto Tomoyuki ni, dia terjumpa satu dompet yang mengandungi duit sebanyak 370,000 yen dalam lebih kurang 13,421 ringgit. Banyaknya cash. Serius lah cash banyak macam tu dalam dompet. Tapi dia terjumpa duit tu dalam hutan Aokigahara, dan penemuan ni menambahkan lagi misteri tentang hutan tu kan, dan lagi menguatkan khabar angin yang popular tentang kehadiran roh-roh yang tidak tenang dan kejadian-kejadian yang pelik dekat kawasan tu. So kisah ni pun timbulkan spekulasi bahawa hutan tu mungkin menjadi tempat tinggal makhluk halus ataupun roh-roh yang telah meninggal dekat situ. Hutan Aokigahara ni bukan je terkenal dengan keindahan alam semula jadinya, tapi juga dengan sejarah kelam yang melibatkan banyak kejadian bunuh diri dan juga laporan-laporan mengenai aktiviti paranormal. So itulah apa director tu mengalami. Dia rasa macam benda tu sangat-sangat tak logik untuk terjumpa that amount of money dalam rumah tu, dalam hutan tu. Dan kalau terjumpa pun mungkin tuan kepada duit tersebut dah mati mungkin. So macam semua orang menjadi tanda tanya lah kan. Wallahualam lah apa dia buat dengan duit tu. So sangatlah penting bagi sesiapa yang bercadang untuk mengunjungi hutan tu supaya berhati-hati
hati dan sentiasa peka terhadap keadaan sekeliling. Dan jika korang ataupun seseorang yang korang kenal kan mengalami stress, depressed or whatever, ataupun berfikir untuk mengakhiri hidup dia, tolonglah dapatkan bantuan profesional ataupun hubungi talian bantuan yang tersedia. Kehidupan tu adalah anugerah yang tidak ternilai dan sokongan sentiasa ada untuk mereka yang memerlukan. So banyak pengunjung dan penduduk tempatan melaporkan pengalaman paranormal dekat Aokigahara ni tau. Diorang mendakwa diorang ternampak yurei, iaitu roh-roh yang tidak tenang berkeliaran dalam hutan. Ada juga yang mendengar suara-suara pelik dan merasakan kehadiran yang tak dapat dijelaskan. Kepercayaan ini diperkuatkan oleh sejarah hutan yang dikaitkan dengan amalan ubah sutih, di mana orang tua ataupun sakit memang ditinggalkan di hutan untuk mati. Kesiannya. Menyebabkan roh-roh diorang ni dikatakan menghantui kawasan tersebut. Oh my god, that's so scary and sad untuk kau letak orang tua dalam hutan tu. Dah lah, they are helpless. Diorang sakit, tak boleh bergerak ke, mungkin tidak berupaya lah, dan dia dibiarkan mati perlahan-lahan. Jahat sangat ni. So itulah dia hutan Aokigahara dengan segala keindahan alamnya tetap menjadi simbol dualiti, iaitu antara kehidupan dan kematian. Dan di sebalik ketenangan dia tersembunyi kisah-kisah tragis dan misteri yang menunggu untuk diceritakan. So semoga dengan pendedahan ni kan kita lebih menghargai kehidupan dan peka dengan mereka-mereka yang memerlukan sokongan. Okay, so kamu rasa itu saja video untuk hari ni. Oh ya, kita minggu depan nak raya guys. Siapa tahu ni dia raya dengan Creepy Lash. Kalau korang belum dapatkan, korang boleh dapatkan dekat TikTok Shop. Korang search je Creepy Lash ataupun korang pergi dekat description box bawah ni. Ada kamu letak link beg kuning tau. Thank you yang datang video ni sampai habis. For those who are new to my channel, don't forget to hit the subscribe button below and turn on the notification bell so that you will not miss any video that I post. See you in my next video. Bye bye.